pertama sekali ialah berkenaan pembelian tanah. Telah diputuskan oleh Majlis Fatwa bahawa duit zakat ini tidak boleh membeli tanah untuk dibuat simpanan, dan pusat zakat tidak boleh membeli tanah untuk membuat simpanan tanah, iaitu land bank. Kedua ialah berkenaan dengan perkara ini pun sebenarnya Mufti dan pusat Majlis Fatwa telah mengeluarkan kenyataan secara terus. Tetapi di bawah Muhammad Abdul Hamid, Timbalan Menteri Pulau Pinang kali ini, perkara ini diteruskan. Okey, pertikaiannya apa? Pertama, pusat zakat ni duit zakat kutipan orang untuk bantu orang ramai, kan? Adakah orang seluruh Pulau Pinang dah habis dibantu dan ada yang sampai berlebih duit zakat? Tak ada, masih ada memerlukan bantuan. Kenapa pula jutaan ringgit digunakan untuk membeli satu tanah yang tak ada tujuan? Tak ada tujuan untuk beli tanah tersebut, dia simpan. Dan lebih meragukan apabila tanah tersebut adalah dimiliki ataupun terkait rapat dengan satu orang yang merupakan sahabat baik kepada Timbalan Menteri Pulau Pinang, yang pernah menjadi Timbalan Speaker Negeri Pulau Pinang, yang pernah menjawat jawatan ADUN, Ahli Dewan Undangan Negeri Sungai Bakap Pulau Pinang, dan dia juga aktif dalam gerakan sebuah NGO Islam bersama dengan Muhammad Abdul Hamid. Jadi itu yang kita pertikaikan. Kenapa beli tanah tanpa tujuan guna duit zakat? Ini adalah penyelewengan besar yang daripada segi hukum salah, dan SPRM boleh masuk siasat kenapa pembelian tersebut, kan? Contohnya, kalau bukan libat duit zakat lah, saya duit kementerian, saya guna duit kementerian beli tanah kawan saya pun, ia boleh disiasat, kan? Dan ini ternyata satu bentuk penyelewengan yang amat memalukan di negeri Pulau Pinang. Kedua ialah duit zakat telah digunakan untuk membayar baki hutang rumah, full settlement figure, keseluruhan jumlah baki rumah. Ini pelik. Duit zakat ni kita tahu bantu orang dalam keperluan mendesak, kan? Orang nak pergi belajar, orang yang berhutang betul-betul sampai tak dapat makan. Macam mana ratusan ribu digunakan untuk membayar baki hutang rumah seorang dengan menggunakan duit zakat? Ini benda salah. Dan setelah kita teliti bahawa yang dapat bantuan ini adalah kawan sekolah kepada orang yang ada kuasa, yang menguasai elemen agama dalam negeri Pulau Pinang. Jadi hari ini kita membuat pembongkaran. Orang cakap berapa value Pusat Zakat Pulau Pinang, kita tengok memang ada banyak kepincangan. Jadi kita ambil dua ini sebagai pintu masuk untuk SPRM masuk dan meneliti pelbagai perkara dalam Pusat Zakat Pulau Pinang. Ini sangat-sangat memalukan umat Islam, dan ini menunjukkan bagaimana, kan, di bawah negeri DAP ni dia bagi orang Islam jaga, kan, tapi terlungkup juga. Jadi itu adalah perkara pertama. Dalam pada masa itu, Timbalan Menteri Pulau Pinang memang sudah berada dalam radar kita. Dan antara rekod yang kita catat ialah, ni kena dengar betul-betul, antara rekod kita catat pada Januari 2024, kita baru saja teliti bagaimana lawatan ke beberapa buah negara Timur Tengah. Lawatan ni, saudara, kerajaan boleh bayar tiket kita, wakil rakyat, ahli parlimen, pemimpin, kerajaan boleh bayar. Dan menurut pekeliling kerajaan, amat digalakkan membawa pasangan, membawa isteri, kan? Okey, bagus. Tetapi melalui carian kita, rekod kita, kita menjumpai hampir semua lawatan keluar negara, kan, dia bawa anak bini. Bukan bini saja, bawa anak 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Dan ini menimbulkan keraguan kita. Pertama, siapa bayar? Kedua ialah kita nak tanya bukan setakat siapa bayar tiket kapal terbang, siapa biayai ground, kan? Dan kita risau apabila lawatan ini juga melibatkan institusi agama negeri Pulau Pinang, lawatan-lawatan kerja keluar ini, adakah dia turut menggunakan wang dan duit institusi agama? Ini semenjak Januari 2024. Perkara-perkara seperti ini pernah dibangkitkan dalam Dewan. Perkara-perkara seperti ini pernah ditulis dalam media. Tetapi masalahnya ialah tidak ada tindakan serius. Adakah kalau dia ni negeri Pulau Pinang ni kerajaan, lebih-lebih lagi dia PKR, kan? Jadi dia buat apa saja boleh lepas. Tak boleh lah macam tu. Jadi hari ini kita membuat laporan atas dua perkara ke atas Timbalan Ketua Umum Pulau Pinang sebagai pintu masuk untuk menyelongkar bagaimana penyelewengan. Ni bukan penyelewengan projek apa semua ni, penyelewengan wang yang seharusnya digunakan untuk orang Islam di negeri Pulau Pinang diselewengkan. Okey. Kedua, ramai orang cakap, malah Cikgu Bat ni asyik askar. Okey, betul. Saya akan masuk. Saya bawa beberapa dokumen untuk membuat changing note dengan kawan-kawan SPRM. Dan saya ucap SPRM setakat ini memberi kerjasama yang baik, kan? Cuma ada sedikit kelembapan itu. Kerana itu kita tetap membuat pendedahan untuk memberi tekanan kepada SPRM untuk bergerak. Okey. Tetapi hari ini kita masuk untuk membawa satu benda baru, iaitu QPAC. QPAC ini diwujudkan untuk membantu kaki tangan awam daripada segi kebajikan, daripada segi polisi kerajaan dan sebagainya. QPAC lah yang seharusnya berbincang dengan kerajaan. Kerana itu QPAC di bawah siapa juga Perdana Menteri akan mendapat sumbangan, ataupun saya tak sesuai dipanggil sumbangan, peruntukan 5 juta, 6 juta dan sebagainya setahun untuk mengendalikan operasi QPAC itu. Apa dia QPAC? QPAC ialah sebuah kesatuan sekerja yang menyatukan semua kesatuan-kesatuan sekerja kerajaan. Keguruan, jururawat dan sebagainya, dia satukan. Dan hari ini saudara, QPAC baru saja selesai menjalankan Kongres Mesyuarat Agung Pusat dan memilih untuk mengekalkan presiden yang sama selama 3 kali ini ke penggal yang ketiga. Tetapi ada beberapa pertikaian. Pertikaian pertama ialah QPAC ini diketuai oleh satu orang yang berjawatan bukan di peringkat pengurusan tapi di peringkat pelaksana, kan? Dan dia sebenarnya telah melepasi umur pencen. Di mana selaku penolong pegawai kesihatan persekitaran U5, dia dah melepasi umur pencen, kan? Dan dia ni kerja Majlis Perbandaran lah, kan? Dia dah melepasi umur pencen. Tetapi tiba-tiba kenapa dia berjaya mohon ataupun dia diberi keistimewaan untuk lanjutan kontrak? Saya merasakan ini satu kesalahan dalam penjawatan awam. Adakah kerajaan cuba membeli quote unquote Presiden QPAC dengan bagi dia lanjutan, ataupun dia ni cuba dapatkan lanjutan supaya halal dia duduk QPAC? Jutaan, ratus ribu penjawat awam sebenarnya jauh lebih layak. Kenapa dikekalkan orang yang sama? Itu menjadi persoalan. Persoalan kedua yang saya nak juga menarik perhatian, setelah kita meneliti pasal QPAC ini, rupanya ada beberapa penyalahgunaan kuasa dan keuangan yang sebenarnya telah diadukan beberapa kali kepada pihak-pihak berkuasa. Tetapi malangnya sampai ke hari ini tidak ada sebarang tindakan. Contohnya ialah
SPRM sendiri pernah mendapat aduan pelbagai agensi kerajaan telah mendapat aduan. Perdana Menteri Malaysia sendiri telah mendapat aduan berkenaan dengan penyelewengan yang berlaku dalam QPAC, tetapi kenapa tidak diambil tindakan. Hari ini kita hadir ke SPRM specifically dalam isu QPAC ini. Apa dia? Kita nak SPRM masuk dan selidik bagaimana dengan orang yang pejawatannya hanya kaki tangan pelaksana biasa Majlis Perbandaran Sungai Petani. Dia boleh memiliki harta. Sebuah banglo mewah di kampung Bukit Rabak, Bukit Selambau, homestay 11 bilik berserta dengan kolam renang, rumah di lot 55, Bandar Laguna, Sungai Petani, rumah 2 tingkat, satu perumahan penjawat awam sebagai rumah kediaman. Ini dia dapat sebagai QPAC di Putrajaya. Rumah di Bukit Belacan yang dijadikan homestay 5 bilik, beberapa lot berdekatan dengan Bukit Selambau, Kedah, sebidang tanah yang bernilai ratusan ribu yang berada di Kedah. Dalam pada masa itu, dia juga kita rekod dan membuat carian berkenaan dengan koleksi kenderaan yang dia ada, iaitu kenderaan-kenderaan yang lebih daripada 8 biji kenderaan. Yang saya kira sebuah Proton perdana, Volvo 940, Yamaha LC, Odyssey, Yamaha 100, Volvo 240, Cherry Omada 2 biji, Honda Accord dan Wellfire. Saya rasa ada sesuatu yang tak kena. Patutlah penjawat awam bebas ditindas oleh rejim tanpa ada pembelaan yang sempurna, sebab saya mempunyai syak yang kuat. Dan hari ini saya minta SPRM, hari ini kita akan filekan kepada SPRM untuk masuk dan meneliti yang berbahagia Datuk Dr. Adnan bin Mat bersama isterinya Norliza binti Abdul Hamid yang merupakan juga seorang suri rumah. Semua milikan harta yang kita dah rekodkan ini, dan kita akan filekan juga berkenaan dengan penyelewengan pengurusan kewangan yang berlaku dalam QPAC selama 3 penggal kan, dan bagaimana juga perlu dipersoalkan dan perlu dijawab bagaimana seorang kaki tangan biasa pelaksana di peringkat majlis daerah, di peringkat majlis perbandaran, boleh pula ada keperluan disambung kan. Dan perkara ini juga kita akan panjangkan kepada Kementerian Sumber Manusia untuk melakukan tindakan segera. Di belakang kami untuk tindakan ini ialah banyak persatuan-persatuan sekerja khususnya kaki tangan awam yang melihat perkara ini. Semua orang tahu dah jadi rahsia terbuka, tetapi kenapa tidak ada tindakan diambil? Okey, untuk tujuan lain, saya nak maklumkan juga dalam sidang media ini, setakat hari ini saya masih tidak mendapat sebarang writ saman. Saya masih tidak mendapat sebarang surat tuntutan undang-undang LOD. Dan saya bagi tahu juga kepada semua yang di luar sana, kalau tak tahu macam mana nak hantar, boleh hubungi, boleh maklumkan, publishkan alamat pejabat masing-masing atau alamat peguam masing-masing untuk kami pergi dan ambil untuk kita bertindak. Secara rumusannya dalam bab yang terakhir ini, betul yang di-Pertuan Agong Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong mengisytiharkan bahawa perang rasuah. Malah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong mengatakan dia berjaya. Dan ampun tuanku, patik akur dan patik bersama dengan hasrat tuanku.